Kalau esok company kau tutup, gaji nak datang daripada mana? Kalau esok kau dah tiada, isteri kau nak makan apa? Anak-anak siapa nak tanggung? Gaji yang kita ada ni, bila kau berhenti, gaji pun berhenti. Tapi bil, tanggungjawab, semua tu tak pernah cuti. Sebab tu kau kena ada income yang sekarang ni walaupun kau tak kerja, income tetap masuk. Sekarang ni plan B bukan lagi pilihan. Itu adalah keperluan. Jangan tunggu kena buang kerja baru nak cari income lebih. Gaji boleh hilang bila-bila masa. Sebab tu sekarang ni kau kena fikir cara macam mana nak bina income pasif. Income yang kau boleh dapat berulang-ulang walaupun kau dah berhenti kerja. Walaupun kau kena buang kerja, kau tetap akan dapat income ni. Tak perlu buat kerja gila pun. Modal sekecil RM20 pun kau dah boleh dapat caranya macam mana. Kau boleh isi beg biru sekarang ni. Nanti aku akan explain lebih lanjut lagi. Benda ni bukan untuk kaya esok, tetapi untuk orang yang fikir jauh ke depan. Roger aku sekarang, jangan tunggu hilang segalanya baru nak cari jalan.